Saya pun akan buat mindah nanti bagi kat dia. Jadi dia dah rosak dah semua. Tengok, kuning adik cepaka. Tu maksud dia, hati adik cepaka dah rosak. Rosak teruk macam mana tak pasti. Sebab aku tak tahu penyakit apa yang adik cepaka lalui. Ada je baby yang dilahirkan, dalam darah dia memang sejak kecil tak ada enzim untuk mencerna bilirubin. Yang mana bilirubin tu boleh merosakkan hati. Bila hati rosak, baby biasalah muka jadi kuning, atau kuning, perut buncit. Lepas tu tengok najis, pasal color cerah, kadang kelabu. Yang mana akhirnya hati dia boleh rosak juga. Bukan sebab virus, bukan sebab bakteria, sebab kurang enzim. Contoh macam Crigler-Najjar syndrome, Gilbert syndrome, macam Durbin Johnson syndrome. Banyaklah sindrom aku pun lupa dah. Laku tanpa infection. Yang mana hati ni boleh terus jadi rosak. Liver cirrhosis. Akhirnya perlukan transplant juga. Dan boleh jadi kes macam adik cepaka ni. And again, aku tak tahu adik cepaka ni ada masalah apa. Dan ada juga a few disorder ataupun penyakit yang boleh menyebabkan hati anak kita dilahirkan normal tapi lama-lama boleh rosak juga. Tanpa infection. Dan bukan sebab pemakanan baby. Itu penyakit genetik kita panggil. Dan macam biasa ada yang take ago. Bang boleh terangkan tak secara medical bla 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 macam mana 20% tu? Kan mak dia masa ni on the way ke KLIA untuk berlepas ke China untuk buat prosedur liver transplant. Mak dia donate 20% daripada liver dia diberi kepada adik cempaka. Possible ke? Pasal derma hati ni, boleh ke kita derma hati sikit-sikit macam potong bahagian sikit, bagi ke anak ke, bagi saudara mara ke. Lepas tu balance tinggal dalam perut. Awak tak derma semua. Kepala otak. Kalau kita derma semua hati, kita sendiri boleh mati. Hantar tak function hati itu apa? Dialah organ yang paling utama, detox darah. Maksudnya, siapa hang makan ubat doktor, hang makan serta suplemen. Ataupun hang suka makan sate. Sate pula bahagian hanyit-hanyit. Sedap makan hanyit tu. Hang tak tahu bahagian hanyit ni tinggi dengan toksin yang kita panggil sebagai acrylamide. Bukan tu saja, tinggi juga dengan heterocyclic amine. Ada juga polycyclic aromatic hydrocarbons. Untuk pengetahuan hang, 3 benda kimia ni adalah dikonsider sebagai carcinogenic. Apa maksud carcinogenic? Benda yang boleh trigger kanser. Tapi pasal apa hang tak kena kanser lagi? Sebabnya adalah bersyukurlah hang ada liver. Yes, Allah Ta'ala jadikan liver kita untuk detox benda yang harmful dalam badan. Itu pentingnya hati. Kita boleh derma sebahagian daripada hati. Untuk pengetahuan korang, hati kita ni ada 4 bahagian. Kiri, kanan, kuadrat dengan kuadrat. Setiap bahagian tu, kita boleh derma dekat orang. Dan bahagian kita derma ni, Allah Ta'ala jadikan sel hati kita ni nama dia hepatocyte. Allahu Akbar. Sangat genius. Sel hati ni dia aktif. Contoh, kalau hang derma sebahagian belah kiri hati dekat orang lain, maksudnya bahagian ni hilang. Automatik sel ni, hepatocyte, ada Kupffer cell, ada apa lagi? Stellate cell. 3 jenis sel dekat hati ni Allah Ta'ala jadikan dia boleh membahagi dan menggantikan bahagian hati yang hilang tu grow balik. Hati kita dia regrow ataupun tumbuh balik pada bahagian hilang tu bukan macam ekor cicak yang putih. Cicak korang tahu kan, kalau ekor dah putih dia akan regrow jadi macam sai asai. Hati kita walaupun boleh regenerate, proliferate, menghasilkan sel yang baru, tapi dia tak akan regrow sai asai. Cumanya dia akan menggantikan semaksimum ataupun sehampir macam sai asai. At least hati kita ni boleh regrow balik. Faham tak? Hati kita tak macam jantung. Kalau jantung, hang derma sebahagian, hang sendiri pun mampus. Sel jantung tak boleh regrow, tak boleh proliferate, menggantikan sebahagian sel yang hilang. No. Sebab itulah kalau hang nak derma jantung, hang kena mati dulu baru boleh hang derma. Kalau buah pinggang pula, hang boleh derma. Tak ada masalah. Tapi hang boleh derma salah satu. So bahagian tu hang ambil semua tu. Hang tak boleh bagi separuh je buah pinggang. Tak boleh. Buah pinggang tak boleh derma sekerat-sekerat. Hati sahaja organ yang mampu regenerate, reproliferate, tumbuh bahagian yang baru kalau kita potong buang. Walaupun puan ni akan derma 20% daripada hati dia kepada anak dia, insya-Allah semua akan okey. Puan ni akan sihat dan adik cepaka insya-Allah akan sihat. Tapi dengan syarat lah, hati mak dia, badan adik cepaka boleh terima. Kalau tak, hati yang diderma tu sia-sia. Sebab apa? Antibody badan adik cepaka tu akan hentam tisu penderma ataupun hati mak dia. So useless je kita derma. So faham soalan ni? Aku menjawab 2 in 1. Sel badan mak mesti ada separuh sama macam sel badan anak. So, tahniah tim Pak Azad dengan Era permudahkan perjalanan keluarga adik cempaka. Mereka hantar PKLIA. Dan terima kasih HRS bantu kumpul dana 200,000. Bantu buat live saja. Gila dia ni. Dan tahniah rakyat Malaysia yang menderma. Murah rezeki korang. Rakyat Malaysia ni memang sangat pemurah lah Allah saja yang mampu balas jasa baik korang. Semoga adik cempaka kembali sihat dan mak dia pun sihat selepas operation. Amin ya rabbal alamin.